Aku rasa yang like literally semua orang wajib ambil syahadah. Betul. Hafiz. Aku rasa kena wajibkan dulu Mesti ni. lah. Sebab macam like gila tu. Tahfiz sebenarnya memang wajib kan. Oh ya ke? To be honest sebenarnya diorang wajib kan tau. Tapi bila bagi akulah, tapi bila ustaz-ustaz nampak kita yang tak belajar ni, kita yang macam banyak main ni, diorang dah give up sebenarnya. Kau perasan tak? Oh ya, betul ke Aku rasanya? rasa lah sebab aku rasa betul ke? diorang wajib kan. Kadang-kadang sampaikan tahfiz ada yang buat sabak pelajaran baru sampai 29 je. Dia tak nak bagi habiskan. Oh ya? 29 lepas tu ulang dulu, lepas tu baru habiskan satu juzuk. Oh ada gitu? Ada dah. Sebab dia nak bagi ingat betul lah? Maksud dia 29 kau tak habis lagi pada muka. Tak apa, kau kena ulang dulu. Dah ingat baru habiskan lagi satu juzuk. Aku rasa banyak je yang ustaz-ustaz, of course lah dorang mesti fikir benda ni kan. Tapi bila ramai sangat budak-budak yang lah mungkin dihantar pun dipaksa. Sebenarnya start kat situ. Bila dia dipaksa ke, dia macam bapak suruh kan. Macam mana dia nak ada fikir benda tu? Benda tu kita yang kena fikir lepas bila dah lama kan. Mesti ada dah menyesal. Aduh aku menyesal tu. Sebab kita dah besar baru ingat. Betul tak? Betul lah. Kesedaran tu lambat lah. Sebab kita time kecil nak main lah. Nak gerak keluar je. Tak tahan dengan madrasah punya sistem lah. Ni lah sakit lah, kena rotan lah. Tapi bila dah habis, bila dah lama, aku tanya semua member aku yang tak habis hafiz pun, bukan tak syahadah, tak habis pun menyesal. Semua menyesal. Betul. Semua menyesal. Even yang tak ambil syahadah pun akan menyesal, confirm. 100%. Deep down kita semua tahu yang wajib untuk ambil syahadah.